Bermula air yang ada ianya wir dunaha di bawahnya 2 kulah, lebih kurang daripada 2 kulah. Mana adna duna adna makanin min syai'in. Mana duna adna makanin min syai'in, di bawah 2 kulah. Bermula mana dunu adna makanin, itu di bawah kedudukan. Dunanya di bawah kedudukan, di bawah kedudukan daripada sesuatu. Nyo diuk je. Jadi tak beda. Di bawah 2 kulah. Di bawah hanatu. Nakidul foka. Nakidul foka di bawah. Yang kedua pula mana lain no? Puan pacocok itu. Di bawah manaji adna, lebih rendah di sebuah tempat. Lebih rendah daripada tempat. Merabu dunu huma bunuh ketiadaan 2 kulah kan? Nyo ketiadaan 2 kulah. 2 kulah tengok kan 2 kulah je. Nyo kan 2 kulah tu. 2 kulah tengok kan 2 kulah je. 2 kulah kan 2 kulah je. Bimnya di bawah 2 kulah, kan 2 kulah itu kah? Kalau masuk 2 kulah. Jadi nak tahu kejadian. Ini yang di bawah dia, di bawah mana ji? Hendak tu. Adna makanan min syai'in. Adna makanan min syai'in, di bawah kedudukan mana ji? Lebih rendah kedudukan daripada sesuatu. Nyan nyolong ya dia langit di meyuk bumau. Dalam dunia nyo padum perkara itu yang diuringkan. Dia ti langit dia meyuk bumau dalam dunia padum perkara. Ya ti tengok tengok. Menyo adena nak tengok le. Hanai tengok le. Nyo ya ti nyo ka adena. Naja adena daripada laptop banyak laptop ka adena. Dia tak kaitan baju di badannya yang ka adena, tapi kedudukan. Waktu samalu li tafauti halin. Waktu samalu di patulin sumat tasah. Waktu samalu li tafauti halin, dan dipakaikan akal lafaiduna nyo mentang hafalan kasyaf untuk lebih kurang kedudukan. La Zaidun duna amrin, tidak di bawah si Umar. Tidak di bawah si Umar. Prabowo di bawah Jokowi. Jadi kedudukannya lebih tafawut dan tadung kedudukan. Presiden dengan menteri sebenarnya tak apa. Syarafan nisbah kemuliaan. Nah itu deh, nisbah pangkat. Kemudian nisbah apa? Pangkat. Tidak di bawah si Umar. Nisbah kemuliaan lebih mulia si Umar. Tapi tidak mulia cip. Ya cuma hanya tu buat mulia si Umar. Yang dipakai kena dong. Sumat tu si Afif. Kemudian dipeluah lom pada pemakai duna. Fastuk mila litajawuzi hadin ila hadin. Litajawuzi hadin ila hadin. Yunajisunya kabar ji. Itu najihiyanya. Yang yusu menajihiyanya iya. Yang jisu menajihiyanya iya. Syarat bu pasal menajihiyah. Yang jisu menajihiyanya iya. Tapi yunajasu ditajiskan, dihukum najiskan akan iya. Haitsu lam yakun waridan. Dengan pum najis itu dia hukum belakah dengan kedang najis. Dengan kedang dah. Mio iya hanato 2 bokulah. Jadi kan 2 bokulah. Hanato 2 boku. Mio kan berada maksara. Kan 2 bokulah maka lebih. Kan 2 bokulah dan kan lebih daripada 2 bokulah. Berada maksara. Dia di bawah 2 kulah, anak tu 2 kulah. Nyan dihukum najis. Haitsu lam yakun waridan, pak hukum najis kait pada tempat sekira tidak ada ianya, iaitu yang warid.
Mana wajib taplay tu pulain, datang tu pulain. Ji sebagai maurud tu benar tarik lagi. Kaji pada tu nak haji. Ngaji pada tu haji. Yang ham haji ji, bahkan haji berada. Kena mana tajak buka keran. Iya nyang keran. Iya tabah peluk. Tabah drama buna. Buka keran. Kamu sambung haji, kena haji. Mangka teteh keran kamu sambung iya nyang gede. Tapi lampau Nya am naji lampau. Sebabnya iwarit. Iwarit. Uyup dah kalau nya uyup na dong. Pura kalian nya nain naji, waktu tampung na. Naji. Nyo hanain naji. Nyo hanain naji. Pakiban. Nyan menyo menteng naji tempat ji tetap mana? Naji. Wate hanalin naji tempat, nya mau baru. Hanalin na. Maka ijah tarah ijah. Kan suci tempat tak ada tu kan tak iya. Yang kaim naji senggunya hanalin naji ya. Sebab tempat suci. Mam ada tampung gede. Yang tapang ai je benar yo golong je tempat kan gede tampung je. Roi lain kedam tampung je yang kan naji. Naji dengan sebab naji aje. Jadi dah ia berusalah yang hana naji pada kata suci tempat, ia usalah yang tak bayar kan. Dia ketaluk you jam tak apa. Kan suci tempat pun dia urus dah hana suci tempat lalu you jan, nya kita jadi nyom naji. Nya ia tap jam mentang tempat, mentang in naji. Mentang be naji ataupun in naji baija. Nya yang tap-tapnya tetap naji. Berapa lain tu. Yang pria menyo waridnya hanuji. Wa illa fa fi tafsilun yati. Menyo ianya warid nya adalah perincian yang akan datang. Nya kita tafsil tu bab najasah ni kata tarahan tu. Iaitu bermasalah taharah usalah. Ianya tu yang kata entela gede lampau am naji. Mai yang karut kalau hukum. Yo kan suci tempat suci mana suci tempat yang ke berapa yo. Wa illa fa fi tafsilun yati. Itu perincian yang akan datang babak suci usalah kena orang. Di dalam apa ya? Makum sana wal adha taratu salah. Bau najasah dia. Kabeh golong bi. Wa minhu golong bi. Galam. Si tengah daripada ia warid fawarun pancuran. Ia pancu. Warid cik, warid water je. Dah warid ben pam tu warid uyu. Dah play meruyu. I pancuran, i pocing, i apa gede. Nya warid ni, warid water. Ya. I pancuran asaban najisa alahu. Asaban najisu alahu yang mengenai oleh najis akan di atasnya. Pai pupal ke dia water je. Dia tak pai. Cerah water pai ke dia. Yang bai le iro je, ia pai na yumnyo. Ia pai yumnyo hana najis. Ia yang kare dia, yang terserah lah. Maka kai demang nampak usalah. Pokoknya le ia pai sino, kalau kena najis ke dia Yo ianya hanam najis. Walau water ke dia, ia tu yang kena. Najis ia tu tapi kena tempat ianya warid water. Yang i pancuran. Yang kan termasuklah warid. Wa maudhana la najisin ya tercahu minhu ma'un. Dan ia dalam bejana yang diletakkan di atas najis yang merembes daripadanya bejana tersebut oleh air. Nya maka hanai penajis akan barang yang dalam bejana. Dalam maudhu' bejana maksudnya. Ila in furidal audu tarasyah ilahi, kecuali jika ditakdirkan akan dibalik ia merembesnya ke dalam. Kita mau dalam. Lagi kata dong saja kan. Najis kata dong pada pasal kena. Ini terbiak kenan. Berkatu pada kata dong, kita mau dalam kan? Yang ka naik sampai kita mau dalam tu. Kita mau dalam macam nak diri mana?
merembes dari tirai ataupun dari lubang pun. Nyo kai tamang lau kan haji. Nyo berjana, ia suci. Nyo lagi pe nyo naji. Tirai. Naji. Terpeduk naji di pe nyo. Ma terpeduk. Inyo tirai lah tirai. Itu bi laju kero, itu bi kero laju. Nyo warit dalam ia langkah nyo ham naji. Kecuali bila kadedang tu. Kadedang nyo. Bukan dah kaitan mong ije ke dalam. Kasan tu umpama haji. No tapi kata dia peluk kaitan tu kaitan mong dalam. Yang kan haji. Yang imerembes. Yang perlu apa ia waktu ham haji. Walaupun hidup kamna selama mentai ke biat, mentang itu mentai itu biat jaga berahi dalam pukun. Ba qaluhu wa qaluhu in furida adu tarasya ilahi. Qalu in furisa tarasya ilahi bukan tarasya ilahi. Yang bagi awak kafa ala tarasyo anitasro sepatut lambat akhir ataupun kai piuh tarasyo watta salal kharit bimapi hanale itu biyat hanale merembes jadi mahanale merembes berarti ia dua kam sambung i dalam rot lobang maka kanaji sabah hanale warid wate hanale merembes ka hanale warid ji kira ianya mulakah nganaji mulakah rayu pi. Ini mulakah rayub naji, mulakah ratu naji. Jadi selama mantau merembah, mantau tebik, nyo kun selama warid, ia dalam berjana hana suci. Tapi watai kaidang pun, nyo ia dalam berjana naji. Walaupun hana itamang, walaupun hana itamang. Jadi gede-gede bunuh kan furida itamang. Kembali dalam. Hana payah itamang, gitu payah li syarwani. Asai kai piyo mantau hana li merembah, kamulakah kun, dan ia dalam kana najis. Kamu surah bil mulakati dengan mulakah dengan pum naji dengan mulak artinya susulun najisil ghairil ma'fui anhu dengan truh naji yahana gipumuah begenya iya walaupun gipumuah bagi pakaian lagi dadah tak sudah aja iya nak idu pula yang naji sedikit darah. Sedikit darah ni buat pakaian. Ni bayi anak ibu mu. Ma'fun anhu lahu lah. Ma'fun anhu lahu. Dah. Naji yang ma'fun anhu lahu binatang yang hana darah. Ni ma'fun kan lahu sedikit darah. Yang beda. Ni darah yang bacut ke pumuah ke pakaian hang pumuah ke iya. Menyo binatang ke pumuah ke iya hang pumuah ke pakaian. Na bangki lalat nangkih ni bangki jamuk nangkih ni tapi hang sah. Sebab pakaian hang pumuah. Hang iya pumuah. Bangki sidau. Mana ada pun apa. Limafhumi hadisil qullataini sabiqi al-mukhassisi li umumi khabari al-ma'u tahurun la yunajisuhu syai'un. Ini pakan je ke najih ia yang hana terus dua bau pula. Hana terus dua bau ku. Karena mufhum hadis al-qullataini ni mufhum kementok mufhum yang taksis le mufhum bagi umum mantok hadis al-ma'u tahurun la yunajisuhu syai'. Nah hadis sabotri ia suci han ji penaji akannya ia oleh mesti puah pun syai'un dia mesti puah penaji ia ngomong dah ham naji yung pupu yang rere gede mubah na mubah ham naji badinya ile tapi na hadi yang mufhum ji menaji ia menyokatro dua boh kula han menaji ia menyokatro dua boh kula han menaji
selama hana berubah. Jadi mufhum itu nan ia yang hana terus dua buah kula menaji. Mufhumnya di taksir itu. Jadi ia hana menaji di sini. Nyo ia yang kata dua buah kula. Sebab ia hana terus dua buah kula menaji. Agar buah dia bahadi je tapi anak buah mantap. Dia mufhum. Di mufhum hadi je di taksir hadinya. Di mufhum hadi je di taksir hadinya. Ini anak tabur hadi. Selama anak berubah. Mufhum hadi selama anak berubah. Mioka berubah. Mufhum anak berubah. Mioka berubah. Menaji ada kata dua buku. Ada kata dua buku lah. Ada kata dua buku lah. Mioka berubah menaji. Mam yang anak dua buku lah. Oh lah. Jadi mana ia yang hadisnya yang umum dan ia suci hana menaji, hai penaji oleh sesuatu, artinya apabila hana tu dua buah, apabila katuh dua buah kula dan hana berubah. Gimana? Ini ikut. Ba pula tamai baira la tanjiru hadi jadi ikut. Idza balagal mau qulatani lam yahmalil khabsa. Hai tanggung naji. Basaboh hadi itu ke hana naji ia kecuali jika berubah lebodi. Jadi yang paling umum yo ke hadinya sebab pegala Rasulullah ikut para sahabat do Rasulullah nitung ismayang lamun pole nani. Yang lamonnya ni tiak kertahi ijazah pohe. Tiak ijazah pohe, tiak ijazah poe, tiak sia saya kendu. Kena Nabi iham naji, suci ham naji dengan sesuatu. Puak sia puak ijazah pohe. Tahu urunya mung kai jala he ya tin he. Meno pampoi po. Softtek. Jarak kertas Cina di dalam monya mendung. Ngerti tak angin Nabi? Tu gitu mah yang Nabi moyang. Ini kira Nabi. Ia suci, hama suci, hai penaji le sesuatu nya ni. Nah dia lain, suci punya berubah. Jadi siapa hadinya nya kan suci hukum. Menyo hana tu dua buah ada hana berubah menaji. Menyo katu dua buah berubah baru nah. Yang kita hukum kali kebulit yang kagak betul lang ni. Punya ide badi ya nya mentang lambat tu baik. Ada taka lambat tu baik. Hal handa turi taka ita yo handa turi suwa. Ate dah gini. Dia udah sama kita. Paul kulat ini dia sama turun. Mainnya pegang. Banyak perkuatkan bagi orang yang itu mikir fikir adinya fikir betul. Wa tara kathirun min ashabina madhhaba malikin. Dan dipilih le kebanyakan daripada ashab kitanya, yaitu pemuka agama kitanya, ashabil wujud. Mazhab Syafi'i itu ashab katanya sahabat mazhab Syafi'i, ulama-ulama bermazhab Syafi'i lagi akan pendapat Imam Malik. Pendapat Imam Malik bahawa sungguh ia menaji secara mutlak kecuali dengan berubah. Pukulah dua buah kula. Yang merubahnya yang menaji, yang nak berubah, nak menaji. Yang pendapat Malik. Yang le ulama yang pilihnya, ulama ashab katanya, ulama Syafi'i yang pilihnya termasuk Imam Ghazali. Imam Ghazali buat pendapatnya. Gimana? Hana sebab ikhtiarnya dengan kaedah Syafi'i cik. Jadi pendapat naif. Tapi itu mana pendapat Syafi'i cik ni kamu? Syafi'iyah. Teman al-Badal Syafi'iyah cik. Sebab ikhtiar itu ikhtiar bil kaedah cik. Dengan kaedah lagi Syafi'i nak kaedah cik.
ke mazhab Malik tu. Memang yang pendapat tu mazhab Malik. Tapi watai kagak kuat di mazhab katanya dengan kaedah Syafi'i. Makanya kaji ke pendapat mazhab kita nyo tapi dhaif. Menyelam mazhab katanya nyanda dhaif. Watai ke pilih katanya mana alasan kaji pilih. Tapi kasirun tu, ikhtiar kasirun. Gila memang. Kasirun anda denda. Kasirun pegah kasirun pakai ke pilih lagi pegah tengok. Wa kanahum nadharu litasil alannas. Bahkan lihat ulama tanya pemilihnya, mudah-mudahan mereka itu ditinjau bagi pemudah jadi manusia. Wa illam yakun karenanya fad dalilu sarihun fi tafsir. Dalil lah sareh pada membedakan dua kulah bukan dua kulah. Jadi mana ji kuat min haisu dalil. Min haisu dalil. Man alasan dipilih pendapatnya lantaran tasil ala nas. Jadi ada yang lain tu. Ada yang lain. Ayat yang lain. Hana buat agamanya mudah saja tu kan. Maka gebah kita kek tu li ulama ashab tanya pendapat Malik pun mana kita kek gebah dalil pendapat Malik itu ikuti dalil pendapat Malik. Sehingga ikhtiar cik. Jadi waktu ikhtiar dalam berpendapat bukan ikhtiar dalam beramal. Beda ikhtiar dalam beramal. Ni mana kapuji mana kasar je. Tapi bagi asal anjir punya ikhtiar dalam beramal sampai konyan. Ikhtiar beramal adalah bagi mukallid, bagi orang yang hana doa dalil, yang hana doa kaedah imam. Tapi bagi orang boh mujtahid fil madhab, boh mujtahid darjah fil madhab, boh mujtahid fatwa fil madhab, nyo harus diikuti konyan lagi madhab yang diikuti. Bila dipegang bab madhab lain harus dengan dalil. Nyo kuat dalil baru je madhab lain. Cuma nyo kepurumat. Rupanya ada dalil kuat saja lain. Kuat dalilnya la kulfa la pu hana memberatkan dalam urusan agama. Hana je. Ashabuna maksud ulama-ulama yang tak murajih termasuk ashabnya termasuk zawil wujuh. Dari zawil wujuh, zawil tarjih dan zawil fatawa. Sebab menyuyupnya kamu kali aja hana cok urangnya. Ikut sebab mereka puji ikut urangnya. Kita tanya, nya apa dah ikut. Tak baca nyo yakin ke nyo dah ikut nyo. Tak baca je yakin ke dia dah ikut je. Baik dia apa kan. Tapi munyo ashabinanya kajit tak ikut konya. Ya. Ibn Hajar punya fatwa. Asabil uju betul. Ini Al-Ghazali tentang yang Al-Ghazali kan asabil uju, asabil mata uju Al-Ghazali. Kamu hakik kah? Nak zawil uju kan nak pendapat Ghazali kan lah. Imam kan lah. Pendapat Imam Haramain kan ada. Waktu kun ihtimal lil haramain berapa konyan? Ihtimal lil haramain. Ihtimal dia pendapat Imam Haramain. Tapi menyebab Malik, menyebab bab Maliki, bab Nawawi, kena bab Ibn Hajar, yang kau ikhtiar. Kau ikhtiar. Tapi menyebab ikhtiar orangnya. Mukhtar menindihi kan asalnya anasab. Jadi menyebab ikhtiar yang roh kepada orang liku-likunya. Kan adhab, kan asabil uju. Jadi pendapat ikhtiarnya bukan pendapat Syafi'i. Bukan pendapat Syafi'i. Hana pertama adalah pendapat Syafi'iyah. Ingat lo nak yang muhtar. Mana muhtar adalah min indih. Alasan yang dipakai dengan kaedah Syafi'i. Tapi di sisi konyan. Hana pendapatnya pendapat Syafi'i. Sedangkan konyan kena asabil uju. Jadi orang hidup asabil uju yang kena ikhtiar. Orang hidup asabil uju kena ikhtiar. Bagi kena ashab. Jadi Nawawi nah. Ikhtiar Nawawi. Tadi boh ikhtiar Nawawinya. Yang dipilih oleh Nawawi. Kena ikhtiar Nawawi bah. Dia kata tempat pun. Tempat ingat dong. Pun. Mudua lah apa dia ya. Apa di bawah tempat. Ingat kalian pendapat adalah kan pendapat ashab. Hana kena kal memang kablah.
yang pendapatnya cuma itu yang puji tamai puji ramai la yaqta'u wali. Tidak berpegang untuk fatwa. Munyo handai patai ke haji berpegang. Tu beramal mungkin haji berpegang. Patai ke yang awalu la awalu wali. Mana haji untuk fatwa yang awalu wali. Untuk mamal fadail amalnya nak larang. Haji tak memang patai ke iktimat untuk dapat thun kan? Dapat thun tegak, dapat thun hukum, untuk betul hukum haji. Yang ikhtiar. Jadi ini ikhtiar kata li. Pendapat kata dia. Hana dalam mazhab tanya. Hana dalam mazhab tanya. Hanya ikut duduk kan. Kata jak tiga ini hana kuliah. Bat terminal mana kuliah PPO kan. Tetapi hana apa ada. Hana apa ada. Masa terjenguk kita nyo hana menaji. Dalam iya hana air dicak ah. Yang bukai boh dia urang dicak bunuh kan. Dia kai boh hana. Dia mam menyokak dia air dicak ni apa ada pada pak tadi. Ataupun dia buat pemaah kata rurah. Ada caknya, kata rurah tak pelara air dicak, dia jaga air dicak. Menyok ke tengkran tak ada pendapat utama, tak cok darah peluk, tak tengkran. Ingat kan nak hilap. Kena peluk semua iya. Buka keran ayu, bepot, ada cucu dalam peluknya, ada cucunya. Tengkran. Yang mudah dia mau pendapat kata dia tu memang nafsu. Ya. Lagi be mau apa? Ikhtiar ya. Tapi barang yang lain ya. Kamatara sebagaimana barang yang kamu ketahui. Lagi yang kata tipu lagi tu hadisnya nak di bulu kuat-kuat tak ada. Wa inna ma tanajasul mutlaqan dan biasanya menajilah ia secara mutlak dia nahu dhaifun. Menajilah benda cair yang kan ia secara mutlak karena bahwa benda cair itu dhaif. Pemana dhaif? Ini memang bak dirinya bukan untuk alat pensuci. Karena rat buh warid kan warid ini hanya urusan. Sebab kan untuk muzil. Maknanya kan untukmu. Jadi sifat suci ji adalah lima. Munyo ia kuat seperti ji sebab ji ke alat pergaduh nah. Alat pergaduh naji. La yashqu hifdhuhu lagi hana masyakah tak pelara mak Tapi pabrik minyak masyakah. Dia khilafil mak betul pun dah mau dikul. Man tak bodrom tu mau dikul pai tak bodrom tak tu pabrik lah. Kau kata pabrik Bang kita mau dikul lang dromnya. Mana dia produksi 10 bodrom naik tahu dikul 50 bodrom. Tak bau minyaknya mesti. Thì bác rễ đấy nhằm bé ở bên Đà Lạt này, nằm bên Đà Lạt nhằm bé của bên Đà Lạt này. Zakah kan nama zakah la syuku baku banyakkan manusia. Hanya ternafi ya syuku dia pribadi manusia agar produser. Baru aja pihak produser minyak kan di rumah masing-masing geramah buka pelik kan. Hanya tak apa. Kita mau kerja apa ni? Betul lah kerja. Berjaya tu aku kerja. Belada. Itu aku sampai. Mana? Dengan menyalahi ia pada keduanya. Bab menyalahi ia pada keduanya. Pada bawasuluh ia hana ta'if dan masyakah pelada. Hana masyakah pelada. Ia masyakah. Da'if benda cair. Ia hana ta'if. Yang fihimah pada keduanya. Wa isu kanan mutanisu mulaki ma'an usturita Allah ya belugha qulatani kama ulama min qawli. Dapat pendapat sekira-kira nalah menaji. Ia menaji. Ia irumpa ianya ia menaji akan ia yang lain ini syaratkan akan bawa hana sampai ianya ia lain akan dua buah kuda sebagaimana barang yang telah didahulukan akannya barang. Wahai sukanal mutanajisul bulaki ma'an usurita Allah ya bluha kulateni kama ulima min qawlihi fa in balahu ma bima'in. Dan pada tempat sekira-kira nalah mutanajis
yang rumput akan ia, disyaratkan bahawa hana sampai ianya ia akan 2 buah pula. Sebagaimana barang yang akan dimaklumkan akannya barang daripada akhirnya dengku. Baru menajih ia dengan baru penajih le mutanajih yang berupa ia disyaratkan ianya hana terus je 2 kula. Manajih hana dapat 2 kula. Ia hana 2 kula menajih menyo golom terus 2 kula. Menajih kan menajih selama-lamanya. Perkainan ia merumpak, ia menajih dengan merumpak najih kan menajih selama-lama. Disyaratkan selama golom terus 2 kula. Miokat terus 2 kula jangan gugur bah. Pai belarah rumah. Kalau dalam yang bertafsir wallahu a'lam.